Matematik tahun 1 muka surat 14. Macam mana kita nak jawab soalan ni? Soalan ni suruh kita buat nombor 4 dan buat perkataan 4. Jadi macam mana kita nak buat nombor 4? Dari atas ni kita tarik ke bawah, lepas tu ke kanan, lepas dan dari atas ke bawah macam ni. Untuk nombor 4. Dan untuk perkataan 4 adalah yang ni, EMPAT. Kita kena buat perkataan EMPAT 4. Jadi kita kena isi semua nombor 4 dalam ni, seperti yang ni, semuanya dalam ni. Seperti ni. 4 4 4 4. Okay, lepas tu kita kena tulis perkataan 4 EMPAT dekat sini. Seperti ni. 4 4. Dah siap. Okay, lepas tu semua nombor 4 ni kita kena isi dalam kotak ni. Kotak ni dan juga kotak ni. 4 semuanya. So saya akan isi nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Dah siap. Lepas tu kita kena buat perkataan 4 di garisan ni. Garisan ni dan garisan ini. Perkataan 4 seperti ni. EMPAT, EMPAT 4, EMPAT 4. 4 4 4 4 EMPAT 4. Jadi dah siap kita buat nombor 4 dan tulis perkataan 4 untuk matematik tahun 1 muka surat 14. Jadi ini adalah jawapannya.